Oh, Pakistan tu boleh tu. Beli minyak apa? RM1.99. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini merakamkan satu situasi yang buat ramai rakyat tempatan panas. Dalam rakaman jelas disebut pembelian minyak subsidi RON95 di sebuah stesen Shell dengan harga subsidi menggunakan tong dalam kuantiti yang mencurigakan. Individu yang dirakam boleh didakwa warga Pakistan. Siap disebut nombor plat kenderaan WJK6253. Apa yang dibuat ini memang patut disindir dan digelakkan. Ini bukan ketirisan, ini kewajipan. Kita kena berbagi rezeki. Sebagai sindiran terhadap kelemahan penguatkuasaan, isunya jelas, di Malaysia RON95 ialah barang kawalan dan subsidi ini untuk kegunaan raya serta kenderaan pendaftaran tempatan. Mengisi minyak ke dalam tong tanpa permit khas daripada KPDN adalah satu kesalahan. Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, tong besar bukan untuk kegunaan biasa. Kalau untuk mesin atau bur kecil pun ada had dan syarat. Bila kena macam ini berlaku depan mata, ia bukan soal benci sesiapa, tapi soal subsidi negara yang bocor. Lebih menyakitkan hati bila pengusaha stesen minyak sepatutnya tahu tanggungjawab mereka. Tapi perkara ini tetap berlaku. Video ini sebenarnya satu aduan awam. Cara rakyat meluahkan kecewa bila subsidi yang sepatutnya jaga rakyat akhirnya dipandang ringan. Oh, Pakistan tu boleh tu. Beli minyak apa? RM1.99. Ni dekat Shell. Dekat Shell bebas. Pakistan dengan tong-tong dia. Tu. JPJ tengok tu JPJ. Plate nombor WJK 6253. Pakistan, warga Pakistan. Ini ketirisan. Ini bukan ketirisan ni, kewajipan. Ini bukan ketirisan, ni kewajipan. Kita kena berbagi rezeki. Assalamualaikum.